Assalamualaikum tuan-tuan, Rashdan dari Rad Motoring di sini. Saya buat video nak mengingatkan dekat tuan-tuan, offer Merdeka masih lagi berlangsung. Last hari Khamis, tinggal lagi 2 hari sahaja tuan-tuan. Termasuk hari ni 3 hari sahaja lagi tuan-tuan. Apa yang ada dalam offer Merdeka saya tuan-tuan? Saya bagi tuan-tuan free servis minyak hitam dan juga free lagi 1 biji botol minyak Motu 8100 yang berharga 400 tuan-tuan. And then yang kedua saya bagi tuan-tuan full satu body tinted baharu tuan-tuan. Okay. So jom hari ni saya ada 2 buah MPV yang sangat cantik. Harga bawah 23,000 sahaja. Kita mulakan dengan yang pertama dulu. Yang ini adalah Toyota Wish 1.8 tahun 2005. Register 2010. Kereta auto tuan-tuan. Dari segi enjin dan gearbox masih lagi smooth. Macam kereta baru lagi tuan-tuan. Enjin tak bising. Gearbox masih smooth. Tak ada tendang-tendang. Cumanya kosmetik issue saja. Lampu dah kuning. Boleh tukar casing. Tak ada masalah tuan-tuan. Bunga tayar masih lagi banyak. Ada lagi 70%. Brand tayar pun pakai Continental. Bukan tayar biasa tuan-tuan. Yang ini dalaman full warna hitam tuan-tuan. Memang handsome teruk lah tuan-tuan. Mileage pula baru 194,000. Dah siap ada Android player. Ada reverse camera sekali tuan-tuan. So dah tak payah upgrade. Boleh beli. Terus pakai. Sebab apa tuan-tuan? Servis pun saya bagi tuan-tuan. So tuan-tuan dah tak perlu buat apa-apa lagi. Bayar harga kereta. Standby road tax dan insurans sahaja tuan-tuan. Seat bahagian belakang pun masih lagi cantik. Masih kemas. Tak ada yang terkoyak. Cushion tak ada yang berlubang-lubang tuan-tuan. Sampai ke seat belakang pun masih lagi terjaga dengan baik tuan-tuan. Untuk condition kereta yang terpakai, Wish ni saya boleh rate overall 8/10 tuan-tuan. Okey, sebab rim dia pun masih lagi cantik. Tak ada cala bala tuan-tuan. Rim pun pakai 15 inci. Tayar pakai 15 inci. Masih lagi jimat nak pakai tuan-tuan. Nombor plate pun cantik. 6764 tuan-tuan. Yang ini bonnet pun tak terlalu luas lah untuk MPV ni. Tapi kalau tuan-tuan nak letak banyak barang, boleh turunkan sahaja seat. Okey. Mana-mana yang nak MPV tapi bajet bawah 20,000, boleh ambil Wish ni tuan-tuan. Sebab apa? Saya jual dengan harga 18,800 sahaja tuan-tuan. Antara yang termurah dalam market sekarang. So tuan-tuan jangan lepaskan peluang ni tuan-tuan. Okey. Yang kedua tuan-tuan, saya ada Toyota Isis Walk. Yang ini 1.8 juga tahun 2005-2010 tuan-tuan. Kereta ni memang sangat-sangat rare tuan-tuan. Dalam market jarang nak jumpa tuan-tuan. Okey, isu dia hanya satu. Dia punya cat. Yang ni saja yang merekah sikit tuan-tuan. Yang lain-lain tak ada isu besar. Lampu dah kuning tu boleh tukar casing. Okey, tuan-tuan tengok dekat tayar pula. Ada lagi 60% tuan-tuan. Dah siap belanja dengan rim TE37. Kereta memang cantik. Warna putih. Dalaman warna krim tuan-tuan. Untuk yang ni mileage dia baru 245,000 tuan-tuan. Engine, gearbox, aircon, steering rack, drive shaft semua masih lagi cantik tuan-tuan. Tuan-tuan datang saya tunjuk satu-satu. Kita test drive sama-sama. Tuan-tuan bawa foreman lagi bagus tuan-tuan. Okey. Yang ni bahagian seat belakang dia pun masih lagi cantik. Tak ada yang berlubang, tak ada yang koyak, tak ada kulat. Sebab kita dah buat deep cleaning dah untuk kereta ni tuan-tuan. Dah siap-siap. Tinggal nak hantar servis saja. Tengah tunggu tuan-tuan datang. Masuk deposit. Saya terus pergi hantar buat servis. Buat tinted satu body tuan-tuan. Okey. Ni bahagian belakang dia pun sangat-sangat rare tuan-tuan nak nampak kereta ni dekat atas jalan. Lampu design dia memang sangat-sangat cantik. Yang ni nama dia Toyota Isis Walk 1.8 tuan-tuan. Okey. Seat bonnet belakang pun luas sebab saya dah turunkan seat dia tuan-tuan. Ni nak naikkan pun boleh, nak bawa orang tak ada masalah. Okey, sekarang ni jom kita layan dia punya engine bay pula tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan boleh dengar sendiri engine dia tengah start tau sekarang ni tuan-tuan. Tapi tak ada bunyi langsung yang dihasilkan. Betapa smoothnya lagi engine dia. Walaupun mileage dah 245,000 tapi kereta ni masih lagi tip-top lah tuan-tuan untuk condition dia. Bunyi masih lagi senyap. Cuma yang bergegar ni hanya engine mounting saja tuan-tuan. Cost repair bawah 500 saja. Saya rem untuk tuan-tuan sikit. Tuan-tuan boleh dengar sendiri tuan-tuan. Bunyi dia masih lagi mengaum. Dengan segar sekali tuan-tuan. Singa masih lagi kuat lagi tuan-tuan.
IC SWOT ni tuan-tuan bagi dekat saya hanya 22,800. Siap tukar nama, siap puspakom, siap servis, siap tinted. Semua siap tuan-tuan kecuali Roadtech dan insurans. Kedua-dua ni 1.8cc. Roadtech murah tuan-tuan, 280 je setahun. Bawah 1K dah siap insurans Roadtech tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mana berminat, yang tengah cari MPV, boleh call saya, boleh kontak saya, boleh terus datang ke Rad Motoring Selayang. Saya Rashdan. Assalamualaikum.